TSTG. Kita bertanya kan, let me sweep my deck over. Oh, tak sampai je dia kan. Tak sampai? Mungkin kena turunkan stand lah. Tak lah, sebab stand. Macam? Bagus lah orang-orang bawa motor scooter ni confident. Yelah, untuk jadi macam aku, dia punya seat belakang ada ni. Biasa lah. Luncur. Tapi mesti buat. Aku try lah, aku nak try ni. Buat video ke? Berapa cc dia? 400. 399. Alah, dah berstand tinggi. Christmas. Lepas tu seat dia ada sandar tu. Seat dia tu biar ada sandar. Ni benda sama kan? Silap ni model lain Sama. Yang ni lain yang ni. Ni KJ. Tengok seat dia. Ni lagi sedap. Tengok guys. Ni automatic ke windshield dia? Tak, manual. Dia manual. Tapi aku ni boleh naik ni. Baru nampak guys. Ni SR3 ni. SR3. Ya. Bukan. Bukan Watch SR3. Adakah aku dah tu? Watch SR3 tak ada. Ini ringan. 400. Sampai ni. Aringam tak? Dah ada ni dah. Dia bagi ThinkPad dah. Apa macam? Besar tu ni. Tapi memang attacking ni posisi ni. Kan? Memang nak Kena perlu tahu. Apa sih dia bukan sport dia ni. Yalah kalau apa dah kena memang mencucuk lah. Kalau kedekan apa? Kau nak dia tak jadi. Sekejap je. Kau different. Dia tu macam banyak macam tu kan. Tak ada watch SR3 tak ada. Dah kaki panjang ni. Kalau ada apa isu dia stop production ke apa untuk tahu. Faham. So dia kata SR3 banyak stok tak ada. So ya ada yang ni. Ni memang baik lah. 250. Tapi body kecil. Senang nak slow. Tak minat macam watch sikit tadi. Tapi bukan QJ. QJ apa ni? Tak minat. Kau tengok watch. Oh tapi ni memang wah suka dah motor ni. Tak minat. Macam apa ni? Oh. So dia pas bagi dekat kita lah. Berhenti kerja? Pula. I see. Tu sekali. Ya. Berapa? 2000. Kau rasa kurang lagi ni? Ni baru culture. Tapi bila ni lawa lagi bagi aku. Yang basic lah. Tu sekarang ni lagi relax di office. Oh, tinggi kaki. Lawa agak warna putih ni. Bila tangan, kalau kau dah relax tangan macam ni. Ni lagi. Pakai kasut lah, pakai slipper. Tu lah. Kau pakai slipper tadi?
Asal ada buat? Ni lagi attacking daripada Yang merah tadi tu. Saki 450. Ini kan? 250, 450. Body lebih kurang. Ini lah. Kalau ada di sini sama. Kalau di sini 450 to 50. Beza di beras. Ni sikit apa? Sama je berat dia. Tak ada Atau ambil angkat tu. macam lagi ringan betul-betul ni. Tapi position dia tinggi. Betul lah. Sama je. Engine dia beza. Macam R25 kan. Ke CBR. CBR. Benda keluar macam ni. Sini tu tengah gambar ni. Dia kan ada display. Nak buang itu kena buang display. Oi, TFT. Cantik. Dia sampai sini. Mana sini depan ni? Oh lama. Tu tengok brake dia. Cantik kan lampu belakang? Cantik. Ni kalau buang seat ni okey. Buat single seat je. Ni siapa nak duduk? Sini telur kat tengah ni. Ada seat dulu ni. Lampu tinggi. Tak, malam lah. Tapi kuncing lah mak. Kita tengok motor Cina mana yang pakai killer. Apa tak nak motor besar pakai killer. Skuter okey lah killer. Oh dia charger USB. Oh Type C. Yang Type A. Tengok. Satu nak letak phone holder kat mana? Sini je. Ya tu. Tapi macam Keluar nanti bawa motor phone macam ni. macam ni. Letak Tak macam ni. Saya rap tu masih kena. Oh. Alah turning radius untuk minyak tadi tu. Start lagi. Kena kut. Oh. Oh ni lah double signal dia kan? Ha. Lupa tu. Keluar jap. Dia macam Audi tu. Dia boleh pilih dia. Sampai je kaki dia. Sampai je. Tak payah lewat lah. Ya, posisi bawah tu. Ini pendek. Gerak motor ni. Gerak panjang. Si satu je. Memang tak tahu lah. Seribu eh. Aku rasa Hakim pakai ni sesuai. Comel lah. Cuba start. Knock. Ada ABS, ada double signal. Tinggi. Rendah. Mantap tu, banyak dia bagi untuk motor kecil macam ni. Bakar untuk ni.
Katanya gaya benda dulu. Kan? Ni kalau jatuh aku minta tahan diri sebelum jatuh. Oh, exhaust dia kat tengah. Cuba bagi sini. Oh, kat bawah. Berapa gila? Aku rasa 6. Tak masuk.